Okay guys, Assalamualaikum. So sekarang ni aku dengan bapa aku, kita nak pergi mall. Kita orang nak pergi cari barang. So jom teman aku, kita pergi cari barang. Right now bapa aku, so sekarang ni aku ambil alih. Bapa aku tak ada, so bolehlah kita buat vlog. Full house lah guys. Yeah, maybe because dia orang ni semua balik you, so that's why dia ramai orang. Tengok guys, sekarang kita nak pergi ke kontus dengan asas ramai pertama dia. Okay, sebenarnya asas ramai pertama ni, kamu tengok betapa panjangnya perbarisan kita sekarang ini ya. So sekarang ni kita tengah menunggu barisan ini. So kita sekarang ni nak sampai ke depan ni, kat lambat ni kita pergi membayar lagi. Okay, so sekarang ni kita nak pergi pula atas sekitar ni dengan sekitar pemandangan kota Semarang. Okay guys, so sekarang ni aku sedang menunggu dalam kereta ya. Sebab dalam suasana malam kat sini lah, aku tengok mana saya kereta kat sini. Untuk bahagian ni, kita punya ni, rumah kita orang memang macam ni lah. So kita ada sofa yang empuk, ada katil, ada sofa bed lagi dan ada katil yang double decker. So macam ni lah, dia ni acara setakat kanan sikit. Yang atas ni pula kita ada kipas korang, ada kipas dan paling penting sekali ada aircon, ada smart TV kan. Yang paling penting ada wifi. Macam mana kalau tak ada wifi, macam mana duduk TV ni kalau tak ada wifi, betul tak? So wifi ni memang penting. Lepas tu ada power bank yang penting, ada pula lampu dekat sini. Okey lah, rumah sekarang ni aku tengah di aku tengah jadi dah. Ini penting sekali lah korang kalau nak pergi menggunakan program TV ni, antara yang paling utama sekali untuk aku nak tengok. Kita dah dekat dapur kita orang lah, minta maaf ke bersifat. Yang penting sekali kita ada benda ni lah. Yang ni penting, yang ni macam orang kata apa namanya, hiasan-hiasan ke apa kan. Okey, yang ni pula macam orang kata apa namanya, daripada kita orang ada makanan tu, minta maaf yang kat bersifat juga. Okey, dekat bahagian atas ni kita ada kabinet lah. Ada kabinet. Minta maaf lah, bersifat sikit sebab kita orang tadi ada beli makanan sekejap. Yang penting sekali tuan rumah ni baik hati tau. Dia bagi kita pemasak nasi, pemanas air, dia bagi dia macam membaca kopi kot, tak silap aku kan. Betul lah, ini macam orang kata macam membaca kopi. Dia bagi yang ni pula, tak tahu apa benda ni, tapi dia memang bagi je. Yang penting sekali kita ada hair dryer guys. Hair dryer kan, okey lah juga ni bagi kita hair dryer. Dan ada cermin, minta maaf aku tak dapat nak tunjuk semua sebab aku sekarang ni sedang orang kata apa nama ini. Ni macam ni boleh lah, macam ni boleh lah. So beginilah suasana dekat dalam rumah ni. Cantik kan? Dan ni pun best juga, ada lampu korang. Tadi tu aku tak buka lampu pun, sekejap aku tak buka lampu. Ni pula dia ada lampu sikit dan dia ada kipas, dan kita bagi kipas sebab kita pakai aircon. Aircon pun dah sejuk, so untuk apa kita buka kipas, betul tak? Tapi yang ni kita buka je lagi. Ni pun kipas terbuka kurang. Kipas buka, tapi tak apalah, biar dia buka. Guys, macam mana vlog kita kali ni, ada kemewasan ke tidak? Korang komen dekat bawah. So guys, aku rasa sampai sini je video kita kali ni. I know how. So guys, jangan lupa like, share and subscribe. Don't forget to push notifications to get all my videos on. Jumpa lagi dan always stay safe. Bye.